Kita teruskan dengan ciri-ciri perawat yang ditipu syaitan. Bismillah. Baik, kita nak fokus iaitu sifat dia bengis. Bengis. Kita pula kena bezakan bila kita sebut bengis. Kita tak boleh pula nak mudah menghukum seseorang tu dia, oh tengok dia ni bengis ni, jangan. Tak, kita sendiri sebelum kita nak tengok dia bengis ataupun tidak, kita kena ada ilmu berkaitan dengan bengis tu supaya kita tak tersalah hukum perawat tu bengis. Sebab apa? Kita kena, kalau kita tersalah hukum, jadi fitnah pula. Sebenarnya dia tak bengis, sebenarnya dia tegas. Itu lain kan. Jadi kita tengok contoh. Kita kena bezakan di antara bengis dengan marah dengan tegas. Sebab bengis ni dia memang marah semata-mata, yang benda kecil pun nak jadi marah, benda yang tak sepatutnya marah pun dia marah. Itu bengis. Marah ni pula dia boleh pecah kepada marah disebabkan hawa nafsu semata-mata. Memang sebab dia tak selalu marah, tapi disebabkan benda tu dia jadi marah. Satu point tu jadi marah. Ataupun marah disebabkan agama pun ada juga, marah yang dibenarkan dalam agama. Kemudian ada pula tegas. Tegas ni lagilah maknanya dia menegur ke ataupun membimbing dengan cara yang bukan lembut lah, dengan cara yang lebih sedikit keras. Tapi bukan dengan hawa nafsu, tapi dipimpin, dia punya kaedah dia. Itu tegas. Jadi bengis ni jangan kita tuduh pula semua orang bengis sama. Bengis ni adalah orang yang mudah sangat marah. Benda-benda kecil marah. Contohlah, anda nak jadi pula, anda ada urusan dengan perawat ni kan. Tanya sikit-sikit dia dah marah-marah. Baru tanya-tanya dia dah marah dah. Dia kata jangan banyak tanya sangat lah. No. Dia bengis. Ataupun contoh anda nak pergi rumah dia. Contoh nak pergi rumah dia. Zaman sekarang moden kan. Lepas tu dia send location. Jadi tak semua orang pandai pakai location ni. Dia kata, tuan saya minta maaf, saya ni saya dah cari rumah tuan ni, tapi saya tak jumpa lah. Dia marah. Kan saya dah bagi location tu. No. Dia marah. Dia tak tentu pasal dia marah-marah. Tu antara perawat yang ditipu syaitan. Sangat berbahaya. Sebab apa? Bengis ni tak boleh ada pada sifat seorang perawat. Kita berkait dengan hadis Nabi SAW. Contoh kita tengok dalam hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, antara dalam hadis itu, innal ghadab minasyaitan. Innal ghadaba minasyaitan. Iaitu sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Mana dia marah yang bengis tu lah, bukan marah yang sebab agama. Maksudnya marah sebab agama ni orang tu dah sesat, tapi dia tegur dengan cara yang tegas. Itu sebab agama lah yang kita sebut tadi kan. Ini marah yang kecil-kecil pun nak marah-marah, bengis-bengis sangat. Kata Nabi SAW, marah itu daripada syaitan. Maknanya dia tu daripada syaitan. Sepatutnya sifat seorang perawat ni sifat-sifat yang datangnya daripada Allah. Sifat dia yang bertentangan dengan marah, bengis ni lah. Jadi bila dia jadi pemarah macam ni, dia akan jadi banyak kesan buruk. Disebutkan lagi dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Bukhari, datang seorang lelaki minta nasihat kepada Nabi. Jadi Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Dan Nabi ulang kalimah ni. Lelaki tu dia minta lebih daripada sekali. Dia kata, beri nasihat sampai 3 kali. Nabi ulang, la taghdab, jangan marah. Marah dimaksudkan di sini jangan marah. Benda-benda yang tak sepatutnya marah, kita bengis, jangan bengis. Kita kena latih diri kita supaya kita ini tidak bersama dengan syaitan. Saya ada tengok satu contoh. Ada orang ni dalam TikTok, dia mengaku yang, bukan dia mengaku lah, dalam TikTok tu, wah, konon-konon mengajar ilmu makrifat lah kan, ilmu makrifat, ilmu hakikat lah kan, pakai pula macam kan. Tiba-tiba bila diuji sikit, dia pun merawat orang. Bila diuji sikit, tiba-tiba dia nak santau orang tu. Dia kata kalau tak kena kau, kena dekat anak bini kau. Macam mana perangai ataupun sifat seorang perawat perbuatan Islam yang mengaku membaca Al-Quran kan? Macam ni pula. Rupanya lepas tu bila kita tengok dia baca Al-Quran, ya masron jin lah apa benda, baca merapu-rapu. Sebutan memang asas tu pun memang tak ada. Jadi kita tengok penipuan berlaku dekat situ. Jadi sebab tu bila dia menipu, dia sebenarnya bukan seorang layak. Jadi bila dia uji sikit saja, Allah uji dia sikit, dia jadi amarah tu sangat meletup, terus marah. Terus daripada makrifat tiba-tiba nak santau orang pula. Itu kan pelik tu. Perbuatan santau ni memang jauh sangat daripada Allah. Jangan cakap santau, orang yang nak pergi jumpa dengan tukang sihir pun, baru dia nak jumpa, dia percaya pun dah, Allah dah tak pandang dah amalan dia. Ini kan kalau dia pula yang memang dia nak santau orang, siap, nak santau orang beria. Jadi kesesatan yang berlaku kepada perawat yang ditipu oleh syaitan. Dia rasa macam dia betul. Kemudian kita tengok contoh tadi, contohlah macam itulah kan. Contoh tu kita boleh bagi. Kesan dia, bila seseorang tu marah, kita dah tahu tadi,
Bermakna marah dia tu datang daripada syaitan. Bila dia ada syaitan bersama dengan dia, tengok, dia kan diingatkan dia perawat perbuatan Islam, tapi sebenarnya syaitan bersama dengan dia. Bila syaitan bersama dengan dia, duduk bersama dengan dia sekeliling dia, secara automatik tidak akan ada malaikat dekat situ, kecuali malaikat yang mencatat amalan dia tu lain lah. Kita nak cerita malaikat yang urusan lain ni dia takkan ada. Sebab apa? Syaitan dia tidak akan duduk bersama dengan satu majlis ataupun satu program ke, satu sesi rawatan ke yang mana syaitan ada bersama. Kecuali lah memang dia niat dia tu baik, memang ada syaitan dekat tubuh orang tu. Itu lain. Ini memang dia sebagai perawat, dia yang ada syaitan pada dia, tapi dia tak sedar dengan perangai bengis. Jadi malaikat tidak akan bersama dengan dia punya sistem rawatan itu. Yang kedua, keputusan dan tindakan dia. Maknanya dia sebagai perawat, dia akan banyak lain kes, lain cara kan, lain kaedah. Jadi bila dia bersama dengan syaitan, bermakna keputusan yang dibuat dan kemungkinan nasihat yang dibagi sebenarnya daripada syaitan. Lebih kepada amarah, lebih kepada nak bergaduh, lebih kepada nak semakin rosak lah. Pesakit akan semakin jauh daripada Allah, pesakit akan semakin tersesat, fitnah semakin bertambah. Contohnya kemungkinan syaitan yang masuk dalam badan tu cuma syaitan yang singgah. Tapi disebabkan dia ni dengan nafsu dia, sebenarnya syaitan yang bisik pada dia cakap, kau nak tahu tak, sebenarnya dia ni keluarga dia yang buat. Jadi dia rasa macam dia dapat ilham daripada Allah. Ni orang dekat buat. Padahal dia memandai-mandai dengan bisikan daripada syaitan. Sebab apa? Dia ni seorang yang amarah, seorang yang bengis. Jadi yang pesakit tadi, siapa kat yang buat? Dah terlintas dekat kepala dia, siapa yang buat? Padahal tak ada siapa pun yang buat. Boleh jadi macam tu. Kemudian pesakit akan jadi mangsa keadaan. Jadi dia balik, dia dah mula target seseorang. Dalam otak dia dah ada, dia ni yang buat ni. Tak puas hati. Lepas tu kalau pesakit ni jahil pula, dia kan terkena ni. Tak pasal-pasal pesakit ni pula yang pergi jumpa bomoh. Dia dah lah sakit, dia pergi jumpa bomoh. Bomoh tu pergi santau orang terdekat dia tu, sama ada keluarga ataupun sanak saudara dia tu. Dah tak pasal. Padahal tadi yang datang tu hanya yang singgah sekejap yang nak mengganggu. Tengok macam mana syaitan punya tipu daya. Jadi syaitan ni pula yang dekat badan dia ni pula makin seronok. Dia ni pergi jumpa bomoh pula. Okey, kita jangan kacau dia, biar dia rasa apa yang dia buat ni betul. Maknanya lepas dia santau kepada orang terdekat tu, kan orang terdekat tu sakit. Sakit kan. Jadi dia dah tak sakit. Maknanya memang betul dia buat. Tengok, bahaya tak tipu daya. Syaitan ni dia akan bermain dengan dicik. Dia akan pergi kepada orang sebelah sini, dia akan pergi kepada orang sebelah sana. Kemudian hubungan pesakit dengan Allah tidak dibantu. Confirm, pesakit akan semakin jauh daripada Allah sebab tak dapatkan nasihat yang benar daripada seorang perawat yang sepatutnya. Jadi yang sepatutnya macam mana? Perawat dia mesti bersifat tenang. Macam mana sifat Nabi SAW? Tenang macam tu. Sifat dia mudah untuk berurusan dengan dia. Kalau tersilap sikit, dah lama pun pesakit, kalau ada tersilap sikit, dia bantu betulkan. Apa yang diucap, apa yang keluar daripada mulut dia, perbuatan dia membuatkan pesakit semakin tenang, bukan sebaliknya. Tapi kalau dah dia amarah, macam mana dia nak menenangkan pesakit? Pesakit pun semakin amarah. Jadi dia ni, sebab tu namanya perawat, orang yang merawat. Dengan kedatangan dia, membuatkan orang tu semakin tenang. Apa yang dia cakap tu membuat orang tu semakin tenang. Keputusan-keputusan yang dia buat orang tu semakin tenang. Maknanya bila dia balik, orang tu tenang. Mungkin tak sembuh lagi sebab kesembuhan milik Allah. Semata-mata kesembuhan mutlak milik Allah. Tapi Allah campakkan ketenangan walaupun belum datang kesembuhan. Dan hubungan pesakit ni tadi pula semakin dekat dengan Allah. Itu yang kita nak. Itu hakikat rawatan yang sebenar. Sebab ada orang dia memang kena main dengan syaitan. Dia rasa macam dah sembuh. Kan, datang manjang membunuh aja kan. Dia sebagai perawat bunuh-bunuh. Ada yang lagi menipu tu, tangkap masuk dalam botol. Okey, ni awak campak kat sungai. Dia suruh yang pesakit tu pula tu yang buang. Bukan dia yang nak buang. Jadi sebenarnya dalam rawatan sebenar tak ada keperluan untuk masukkan makhluk ke dalam botol nak campak dekat sungai. Tak ada. Tak ada. Kita semua kita minta bantuan. Macam mana syaitan tu datang dalam bentuk tak ada fizikal. Begitu kita minta Allah keluar, bukan kita yang keluarkan, minta Allah keluarkan dia. Tak perlu ada nak menggunakan fizikal telur ke apa, membazir telur apa. Lepas tu nak buang dalam sungai lepas tu habis kan. Jadi kecuali kalau benda tu ada berkaitan dengan ikatan, seperti mana ada satu barang tu memang kita jumpa depan rumah. Tu kita gunakan medium barang tersebut. Boleh faham tak? Jadi apa yang diucap, perbuatan dia membuatkan pesakit semakin tenang sepatutnya perawat macam tu. Jadi berhati-hati. Tengok ciri-ciri perawat dengan betul. Kalau sifat dia tu bertentangan dengan sifat seorang lelaki Islam yang baik, maka tinggalkan. Jangan pergi lagi dekat dia. Jadi ada tak kes-kes berkaitan macam ni? Kongsikan di ruangan komen. Kita jumpa lagi
dengan poin-poin yang seterusnya.